dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya mewakili Panglima Armada Barat dengan ini merasmikan pembukaan eksersis Langit Sari 22/23. Pelaksanaan eksersis Tanding Sari 22-23 ini dapat mempamerkan keupayaan kuasa tempur TLDM sekaligus membuktikan bahawa ia masih lagi relevan bertaring di arena pertahanan maritim, kredibel dan mampu mempertahankan kedaulatan perairan negara. Kejayaan eksersis ini membuktikan kesiagaan armada dan kompetensi warga TLDM sentiasa menjadi keutamaan. Aspek kebersamaan atau jointness telah turut dizahirkan di dalam eksersis ini melalui penglibatan sebanyak 14 buah kapal, 8 bot dan 12 pesawat dari TLDM, TUDM dan EPMM. Saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang terlibat, termasuklah tim perancang eksersis, para peserta dan tidak dilupakan agensi-agensi dari pasukan sahabat iaitu TUDM dan EPMM. Terima kasih. Security. Perhatian kepada semua kapal-kapal. Di sini kapal Tentera Laut Diraja Malaysia. Kami sedang melaksanakan latihan penembakan missile di kawasan ini. Operation Kilo, suspect 1030, now classified as suspect 1030, based on ident set enemy combatant. TCH set to fire. Down in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over Hit, 1, impact. Hit, push. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.